Beza Azia, Beza Azia, Beza Azia. Isu ni je, kereta ni je yang ada isu. Temperature panas selalu. Tengok macam kereta Azia ni. Pos atas dah panas ni. Fan dah jalan. Fan dah jalan. Fan dah jalan. Tengok pos bawah. Sejuk gila, boleh pegang lama. Thermostat tak terbuka. Bos. Bos. Kau pegang hos ni, Yap. Tangkap budak ni, tengok dia. Pegang 6 saat hos ni. 6 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kau pegang hos atas 6 saat. Pegang kuat-kuat. Afzal. Panas ke bang? Panas. Okey, panas. Okey, pergi buat kerja balik. Kan? Dia memang isu macam ni. Beza Azia memang ada masalah isu panas. Kan? Kalau korang tanya Apeng tengoklah sistem jalan dia ni je yang pelik sikit Beza dengan Azia. Sebab apa? Thermostat dia duduk dekat bawah. Duduk kat bawah. Betul-betul bawah radiator. Dia dah akan lalu dekat radiator dulu. Hose bawah pergi ke sini. Ya, thermostat duduk sini. Thermostat ni dia akan terbuka bila dia terima suhu yang panas. Okey. Sekarang ni sensor fan berjalan bila terima suhu panas. Sensor duduk dekat head. Sensor duduk dekat head. Tengok air dah menggelegak ni. Air dah menggelegak kan. Tak tahulah apa lemah ada Beza ni kan. Kalau kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Ni thermostat. Dia duduk dekat dalam. Dia duduk dekat dalam. Dia jatuh pula dia. Ni. Dia duduk dekat dalam housing. Okey. Thermostat ni nak tunggu dia panas kan. Thermostat korang tahu tak kerja dia macam mana? Dia bila dia terima air yang dah panas dan menggelegak macam ni, dia biasanya kalau kereta biasa dia duduk kat atas. Dia dah panas baru dia terbuka. Contoh macam ni lah. Dah panas, dia tertutup kan. Dia dah terima air panas ya. Dia akan terbuka pelan-pelan. Dia akan terbuka. Nampak tak? Terbuka. Dah terbuka pintu laluan air untuk dia berpusing. Dah terbuka. Nampak? Dia akan terbuka. Jadi kat sini, dia duduk kat sini, satu paksaan yang betul-betul kena panas. Air kat sini panas. Air kat radiator panas. Dekat sini dah panas. Dah terima panas baru dia terbuka. Barulah air panas dapat masuk ke radiator masuk ke enjin. Kan? Memang pelik lah. Ni sejuk dia akan tertutup. Sejuk dia akan pelan-pelan tertutup. Dah tertutup. Nak tertutup dah tu. Ni fungsi dia. Yang mana tak pernah tengok sistem thermostat bekerja macam mana kan. Jadi Azia ni Beza biasa kalau terjadi isu panas, komen akan tukar. Kadang-kadang tukar thermostat housing ni. Dia dalam ni ada thermostat sekali. Housing datang. Lepas tu temperature masih panas lagi. Selalu memang ada isu. Beza Azia selalu ada isu. Lepas kita tukar pun sama juga. Tak jadi. Memang kena claim benda ni. Apa yang pun tak tahu kenapa kena claim selalu benda ni. Kali kedua tukar yang lain, baru okey. Jadi kalau Beza kat sini, Beza Azia ada isu panas, biasanya kami akan sarankan servis radiator. Sebab radiator dia paling halus. Radiator yang paling halus. Enjin besar, radiator halus. Halus. Sebab kita tak boleh nak tengok radiator dia tersumbat ke tidak. Jadi kita akan cadangkan servis dulu radiator. Servis dulu radiator. Sebab kita tak nampak liner dia. Sebab dia tak macam ni radiator ni. Radiator ni buka cap tu boleh nampak liner kat dalam sumbat ke tidak.
Jadi kalau ada isu panas, kita tengok, oh ini okey, radiator okey, tak payah servis. Ini kita tak tahu radiator dia macam mana keadaan dia. First kita akan cadangkan owner servis radiator. Servis radiator, macam ni terkantoi lah masalah dia kan, panas. Bawah ni sejuk, claim balik lah, tukar thermostat. Ataupun check water pump blade. Water pump blade ni kita takut bila dia berpusing ni, dia tak dapat nak pusingkan air, nak tendang air panas, bertukar, bersilih ganti bila pintu thermostat dah terbuka. Jadi air tak boleh nak berpusing laju. Sensor kat situ terima panas saja, lampu merah, fan berjalan aja, tak berhenti-henti. Ni pengalaman lah ni. Kami dah kena banyak kali. Azia beza. Memang ada isu temperature panas. Tukar tu tak jadi, tukar ni tak jadi. Claim 2-3 biji claim baru jadi. Jadi kami kat sini kalau ada isu panas, senang je. Kami cadangkan radiator, buka servis. Sebab kita tak nampak keadaan radiator dia tersumbat ke tidak. Thermostat tukar. Water pump blade check sekali jalan. Waktu nak tukar thermostat tu, check sekali jalan. Sebab dah buka bumper bukan susah mana pun. Water pump jangan lepas pandang. Pegang hose bawah sejuk, confirm thermostat jam. Macam tu kan. Ini dah terbuka dah pun, air tak pusing-pusing lagi, dah panas dah. Lepas tu oil cooler check. Sebab oil cooler ni, ini pipe ni atas ni, dia pergi ke oil cooler. Jadi kalau oil cooler ni sarang dia pun halus-halus. Kalau tersumbat satu pipe, perjalanan air dah tak lancar. Dah tak lancar, menyebabkan o-ring pula, efek ke o-ring, gearbox pula masuk air. Oil cooler dia dekat atas gearbox tu je. Tu. Ni pengalaman kami je, kami kongsikan je lah. Inilah kelemahan Azia dengan Beza. Tak boleh nak buat apa. Okay, semoga bermanfaat lah. Yang mana dah tengok video ni, dah tahu sistem jalan dia macam mana, berapa lemah, tak boleh nak buat apa. Okay, terima